Ini cerita aku ride 550 km dalam masa 15 jam. Aku keluar rumah pukul 7.15 pagi pada hari Ahad bertolak dari Putrajaya, jadi jalan masih lagi lengang. Sempatlah aku melepeh di beberapa bulatan besar exit Putrajaya sambil nak panaskan tayar. Aku menuju ke BHP Gombak melalui jalan MRR2 dan aku sampai di BHP Gombak pukul 7.35 minit pagi. Pukul 8 pagi, aku meneruskan perjalanan ke Port Breakfast di Lemang Tok Ki Bentong melalui Highway Karak dan aku sampai di Lemang Tok Ki pukul 8.20 minit pagi. Highway Karak ni laluan paling best sebab corner dia panjang dan jalan dia besar. Tapi kat sini, hati-hati, jangan santai sangat sebab ramai rider overshoot dekat laluan ni dan makan divider. Dekat Lemang Tok Ki ni ramai jugalah rider yang breakfast dekat sini dan kebanyakannya aku tanya diorang pun sama port nak menuju ke Cameron Highland macam aku juga. Pukul 9.30 pagi lepas settle sarapan, aku menuju ke Cameron Highland melalui Jalan Raup, Sungai Koyan dan Ringlet. Ini jalan kampung yang sempit, corner pendek, berliku dan beralun. Kena hati-hati sebab laluan ni kadang-kadang ada lembu atau monyet melintas. Paling tidak pun mesti ada tompok-tompok najis lembu atas jalan. Aku berhenti sekejap di Petron Sungai Koyan untuk member sebelah yang bawa S1K ni isi minyak dulu sebab tangki dia tak besar S1K. Macam GSA ni tak ada masalah. Aku isi sekali je. Boleh sampai Cameron Highland tanpa perlu mengisi minyak. So lepas siap settle isi minyak, aku pun meneruskan perjalanan melalui Sungai Koyan. Dekat laluan Sungai Koyan ni memang laluan favourite rider-rider untuk mengasah skill corner. Dekat sini corner dia panjang tapi hati-hati sebab jalan dia agak beralun. Dekat laluan ni sempat jugalah aku corner sampai cecah hujung kasut. And then sekali lagi aku berhenti dekat tulisan I Love Cameron Highland untuk ambil gambar dekat sini tanda hadir. Sepanjang laluan daripada Sungai Koyan menuju ke Ringlet ni view dia memang cantik. Jadi aku santai-santai je ride kat sini sambil menikmati view. Tak lama selepas tu aku pun sampai di Cameron Highland dan melalui pintu gerbang Cameron Highland. Waktu tengah hari masuk Cameron Highland ni memang waktu sesak lah sebab ramai guest dia tengah check out waktu ni. Jadi bila nak menuju ke lokasi port lunch iaitu di Opah Strawberry, laluan memang sempit, kenderaan memang banyak dan sangat-sangat mencabar. Kena pula dengan laluan naik bukit dan turun bukit. Aku nak kontrol jentera ni sambil bawa pilihan memang berpeluh dibuatnya. Bila dah sampai di Opah Strawberry, cabarannya seterusnya adalah mencari parking. Parkingnya yang ada parking kecil-kecil semua untuk motor kapcai. Jadi untuk motor besar ni aku terpaksalah pujuk-pujuk bangla tu untuk bagi aku parking dekat situ. So ini port lunch dekat Opah Strawberry. Aku pun tak tahu kenapa wife aku order ayam gepuk dekat sini. Yang ini okey lah, dia punya dessert dia sedap juga. Dan lepas makan sebekas strawberry, aku singgah ke Masjid Tanah Rata untuk solat jamak Zuhur dan Asar. Lepas siap solat jamak, hujan pula turun. Jadi aku terpaksa tunggu sekejap sebelum meneruskan perjalanan ke Barat Tea untuk berkena teh tarik float dan juga skun. Bila hujan dah berhenti, aku meneruskan perjalanan untuk turun daripada Cameron Highland melalui jalan tapah pula kali ni. Laluan turun mengikut jalan tapah ni lebih mencabar sebab ada short corner, nak overtake